Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid, Syazwan Yunus, Hairil Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman yang telah kita lalui. Semoga anda semua dapat manfaat daripada menontonnya dan menyaksikannya, insya-Allah. So nantikan, stay tuned. Selamat datang kembali ke rancangan The Sahabat, di mana kita ada #podcastil Jannah. InsyaAllah. Alright. So Alhamdulillah, Syawal telah pergi meninggalkan kita. Sekarang kita berada dalam bulan apa Ustaz? Bulan apa sekarang? Bulan Zulqaidah. Zulqaidah adalah antara satu-satunya bulan haram Betul. one of the four. Cuba bulan-bulan Islam. Apa dia? Nyanyi lagu bulan Islam. Cakap pasal Wan kan, aku nak highlight kepada penonton semua. Tengok demi badan sekarang dah makin kurus, dah makin fit. Jaga makan je. Jaga makan kan? Ini dah 1 meal per day. 1 meal per day Tak lah. Tak juga. Tak juga dengan lariannya hari-hari Masya-Allah. Happy je. Tapi bagus tau pasal kita nak, orang kata tu, hidupkan gaya hidup sihat Betul. Itu penting kalau kita pernah tengok yang kisah Omar, kalau orang pernah tengok cerita yang series Omar the series tu. Kemana Hana? Bukan. Itu anak-anak je tengok. Ya, kan dia kata yang pasal perut buncit. Jadi kalau boleh kita orang Islam ni janganlah perut buncit kan. Jadi kita boleh orang kata tu ibadah dengan stamina yang kuat lah. Betul. InsyaAllah. Jadi kita, orang kata aku terinspirasi dengan dia, tapi belum join lagi lah. Tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan Happy. Yang penting kita tanamkan niat dulu Niat tu kan ada, insyaAllah. Alright, so pada hari ini insyaAllah episod ke-18 Masya-Allah, masa 18, berlalu dengan cepat, dengan pantasnya. Tetapi hari ini insyaAllah kita nak, orang kata tu, bincang tentang satu bulan yang penting sangat dalam agama kita, Betul. iaitu bulan haji. Bulan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ni kalau aku tak stop sampai habis ni. Suci. Dah habis kadang kira satu lagu penuh Banyak clash Pernah dengar tak lagu dia? Pernah lah, pernah dengar tapi tak hafal. Bulan haji. Dia nak continue. Macam sedap kan? Sedap. Boleh, nanti kita kena buat satu unplug ni. Okay, nak tanya, korang semua dah register untuk haji belum? Wan, dah register belum? Jujur, belum. Jujur belum? Baik, soalan yang jujur. Kal, dah register belum? Belum. Ustaz, of course Ustaz dah register Alhamdulillah. Aku tadi sebelum rekod episod ni kan, Aku dah register haji, tapi aku dah pergi tempat haji. dah pergi tempat haji. Haji Lane. Dah, teruskan. Hai, kena dah semua haji ni aku minggu pergi. Aduh. Tapi kau pernah drive tak dalam Haji Lane tu? Pernah. Bila time tu dia waktu petang. pernah, tapi dia sempit lah. Sempit lah. Sempit gila dia punya kanan kiri kedai. Masa tu aku tak tahu yang tak boleh masuk. Boleh masuk boleh masuk. Sekali aku masuk. Macam pukul 4.30, 4.45 itu. Jalan. Sekali kat depan macam orang letak kursi semua. Tapi orang pada belakang ambil gambar semua. Macam aku dah habis lah ni. Kira. Itu je lah cerita dia. Habis boleh keluar? Boleh keluar tapi macam orang tengah duduk. Diorang macam letak, patutnya belum time untuk diorang letak kursi dekat tempat. Orang ni kereta apa dia buat. Betul. So dia ada timing dia. Timing tu dia tutup road tu. Tapi sekarang diorang dah tak boleh masuk lagi kan terus. Sekarang dah tutup terus lah. Tutup. Tak salah dah tutup terus. Tak silap lah. Okay, sekarang tadi sebelum kita rekod kan, aku macam just tengok je nak register for Hajj kan. Aku masuk Singpass semua kan. Sekarang dia tulis tu, please note, the current estimated waiting time for Hajj allocation for a new applicant is 68 years. 68 years. Aku sekarang 41. 68 plus 41 dah berapa 100, maths pun masalah juga. Berapa? 135. Tak. Macam salah je. Macam confident tu. Ini 68 aku masa tersusah sangat nak kira 68 plus 41 109. Kau bayangkan estimated dia aku boleh, kalau aku register hari ni. Kau lah, kalau umur aku mungkin dalam 101 lah. Masa kau 41 Aku baru 30. Oh 31 Yalah tu.
So estimated dia sampai umur 109 tahun. Masya Allah. Tapi of course kita tahulah dia insyaAllah akan lebih siang. Pasal nanti ada orang mungkin yang tak dapat pergi. Betul. Mungkin dah meninggal dunia dan seterusnya. So time waiting tu akan di-reduce. Betul. So apa yang kita nak nasihatkan kepada anda semua, kalau anda belum registerlah sekarang. Betul saya, kita tanamkan niat pasal ni semua panggilan kan, panggilan daripada Allah. Betul. Kita tak tahu lah bila kita boleh pergi ke, kita boleh diundang ke, tapi kita nak kena buat the first step, iaitu untuk register dahulu. Betul. Alright. Register tu kira kita jatuh niat. Betul. Okay, nak cakap pula kan, sekali kita terus masuk ni kita dah register. Dah register. Sekali bila sampai waktunya, kita tak ada kemampuan pula, tak ada duit. Macam mana Ustaz? Kita kasih orang lain lah. Kasih orang lain, kita forgo kita punya seat gitu. Dia tak silap kalau ikut sistem ni, dia akan tanya kita, kita dapat panggilan dan lepas tu kita nak pergi, kita nak pergi. So kalau kita rasa macam okay, kita nak next year. So nanti benda tu dia akan kasih orang lain lah. Tapi kita punya priority next year akan ada lah. Faham? Okay. Berbalik kepada itu pula kan. Kau pernah dengar macam orang kata kadang ada orang ni nak pergi haji ke nak pergi umrah kan. Salah satu tak ada duit tapi dia ambil hutang. Jadi boleh ke tidak kira kalau macam orang dia nak sangat pergi. Kau bayangkan dia dah tunggu nak pergi haji 30 tahun ke 40 tahun ke, sekali bila sampai dia punya panggilan dia tak ada duit. Tapi dia nak sangat pergi ni. So boleh ke dia pergi macam ambil hutang untuk dia pergi ke haji ataupun pergi umrah? Okay. Jawapannya dia ada jawapan dari perspektif agama yang macam dari sudut fikih. Kalau kita tengok jelasnya hadis Nabi tentang 5 rukun Islam kan, buniyal Islam ala khamsin kan. Islam tu dibina atas 5 perkara. Yang last wa atimul hajja dan melaksanakan haji liman istata'a, bagi mereka yang berkemampuan. So berkemampuan itu adalah salah satu daripada syarat yang dihimpit sama dengan haji. So berkemampuan ini mungkin berkemampuan dari sudut keuangan, masa, kesihatan. So ini semua dinamakan sebagai kemampuan. Jadi seandainya dia tidak berkemampuan dan dia perlu berhutang, maka itu bukanlah salah satu daripada kewajipan seruan bagi dia. Tapi seandainya dia yakin bila dia pergi, dengan dia berhutang tu dia boleh pergi, lepas tu dia boleh bayar orang tu balik bila selesai ke dan sebagainya, dia yakin ada pandangan yang membenarkan. Tapi dengan syarat kena confirm, jangan, pasal kita tak tahu bila dia pergi sekali dia meninggal dunia kat sana pula, sekali dia pergi tu dia hutang pula. So pastikan ada waris yang mengambil berat untuk selesaikan yang ini lah. So that's why Islam ni dia cantik, dia tak memberatkan. Jadi walaupun dia berkehendak sangat, tapi kerana dia perlu berhutang, maka sebaiknya adalah dia pergi dalam keadaan yang berkemampuan lah. Mampu bagi dia lah. Lebih baik untuk dia pakai duit sendiri, yang dia mampu sendiri untuk pergilah daripada berhutang. Okay, baik, cantik. So itu apa tentang dia punya soalan, apa anggaran sekarang nak kalau nak bayar pergi haji tu, aku tak pasti dalam 12,000 17 hingga 25,000 17 to 25,000 per person. per person. So nak kena buat dia punya planning lah. Pada aku ni semua, first jatuhkan niat, register. Lepas tu of course dia bukan cepat apa, dia mungkin lagi beberapa belasan tahun. Register pun kena bayar. Register pun kena bayar, tapi tak banyak kan. Tak silap masa zaman aku register dalam 250 yes, correct, per pax. Alright. Ya, cuma itulah. Kalau 17 to 25,000 ikut rate sekarang, mungkin bila kita punya time nak pergi tu, mungkin harga pun naik lah. Inflasi and everything kan. So nak kena prepare lah. But that's what aku rasa dia satu benda yang penting untuk kita orang. Selalu kita orang kan plan untuk holiday. Kita macam tahu-tahu, okay, akhir tahun nak pergi sini, next year nak pergi sini, nak pergi Maldives, nak pergi mana lagi Wan? Pergi Malaysia. Dekat-dekat je. Aku kasih up sikit kau turun balik. Pergi Malaysia pun kena ada duit juga. Betul. Betul. Semua pergi mana, pergi walaupun sedekat Johor pun kena ada duit. Kena ada duit juga. Betul. Jadi semua kita selalu plan. Tapi alangkah indahnya kalau kita boleh prioritize lah kan. Kita plan benda yang penting untuk hidup kita ni. Seperti ada background song ya.
Okay, so mungkin apa lagi nak tanya Ustaz pasal haji? Ada tak apa-apa macam orang kata Kita tu start dengan Zulkaidah dululah. bulan Zulkaidah? Okay, boleh silakan. Macam tadi kita dah mulakan dengan bulan Zulkaidah. Jadi kalau kita refresh balik sama-sama, dalam Islam, berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, dalam Islam, 1 tahun itu merangkumi 12 bulan lah. So kita mulakan dengan Muharram, lepas tu Safar, lepas tu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ada lagu Ustaz? Aku rasa macam ada lagu tapi aku tak hafal lah. Tak deng. Tak ingat lah ada. Masuk. Tapi mesti ada lah. Nanti korang pandai share kat YouTube lah. Ada ke lagu dia? Aku mesti ada punya. So sifat 20 ada, nama Anbiya ada. Asma'ul Husna ada. Mesti ada. Aku yakin dia ada, Tak ingat cuma lah kita tak ingat dia lagu punya. dia. So Zulkaidah ni kira bulan ke-11 dalam Islam. Okay. So berdasarkan apa yang Allah jelaskan dalam Quran, Nabi jelaskan dalam hadis, dalam 12 bulan ni ada 4 bulan dipanggil sebagai bulan yang haram. So 3 bulan yang berderit, 1 bulan yang berasingan. 3 bulan berderit itu bermula daripada Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Satu yang berasingan adalah bulan Rajab. Alright. So bulan haram ni apa keistimewaan dia sehingga disebut dalam Al-Quran? Kerana dalam bulan haram tersebut diharamkan untuk berperang. Kecuali kalau pihak musuh menentang, maka kita dibenarkan untuk mempertahankan lah. Self defense lah. Tapi kalau memulakan adalah perkara yang diharamkan. Jadi bila diharamkan, para ulama, para sahabat pun memberikan penerangan dalam bab tersebut untuk kita pula. Kalau kita tak dalam keadaan berperang, untuk umat Nabi ni tak dalam keadaan berperang, apa yang diharamkan bagi kita adalah melakukan kezaliman dan juga memulakan permusuhan. So jangan buat zalim, jangan buat musuh, buat baik dengan orang lah. So sebab bila orang nak perang kan dia nak mungkin terzalim, mungkin termusuh. Jadi Imam Ibn Abbas dalam tafsir dia kata untuk kita kalau dah tahu ni bulan haram, diharamkan untuk kita mulakan buat permusuhan. Faham. Jadi kita macam bulan-bulan yang orang kata tu sacred Yes. So dianjurkan buat amalan lah dalam bulan ni, buat baik dengan orang. Macam Ejen Syahid tadi belanja makan. Alhamdulillah, doakan. Dan dapat pahala Amin ya Rabb. Jangan insyaAllah. InsyaAllah. Itu bulan Zulkaidah. Yep. Lepas Yes. bulan Zulkaidah, kira bulan yang terakhir adalah Zulhijjah. Betul. Alright, okay. So nanti kita akan bawa ni pergi episod yang seterusnya. Betul. Untuk bulan Zulhijjah ni, apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan dan apakah orang kata the significance of bulan Zulhijjah ni. Betul. Boleh So macam biasa juga, jika anda semua suka apa yang anda telah lihat daripada kita punya podcast ni, jadi bolehlah orang kata tu like, share, subscribe dekat mana? Di Instagram, di YouTube dan di TikTok, dan jangan lupa juga di Spotify. Betul. Di Spotify tu selalu bila orang macam aku dengar Spotify bila tengah drive. Dan boleh dengar je apa. Kalau nak tengok kan macam mengganggu kan. Jadi Spotify tu kita bila tengah driving, kita naik motor, tengah naik basikal, tengah lari. Betul. Tapi aku kalau dalam kereta aku tak dengar Spotify. Habis? Aku dengar radio. Radio. Sebab ada problem aku punya CarPlay tu. Radio je lah. Itu nak kena rectify dulu lah. Nak kena beli kereta baru lah. Pasal kita, betul juga. Pasal dia macam ni Macam apa tu aku pernah dengar dia cakap apa ni. Every time macam setiap hari aku bila bangun pagi, matahari terbit. Tapi habis. Tapi dah habis Lost. Tapi bukan maknanya matahari terbit pasal aku bangun pagi. Betul. Matahari bangkitlah. Sambung kan? Ada. Jadi dengarkanlah kita. Pasal dekat Spotify boleh dengar audio je. Lepas tu kalau orang nak tengok, nak saksikan apa yang kita tengah berbual ni, kadang-kadang macam tengok kita punya ekspresi muka. Betul. Macam tak percaya betul ke Wanda Gurus? Boleh tengok kita kat Betul. betul. Jadi boleh saksikan sendiri Lepas tu macam Ustaz Airi nyanyi. Betul ke Ustaz Airi boleh nyanyi? Takut dia miming ke apa kan? Jadi semua tu boleh tengok kat YouTube lah Alright. Jadi jangan lupa saksikan episod yang akan datang. Bahagian yang kedua dalam rancangan The
Sahabat. Di mana kita akan kongsikan lagi lah tentang bulan Zulhijjah yang penuh barakah ini, insya-Allah. Dan seperti biasa, jika anda ada soalan-soalan yang hangat, soalan-soalan yang nak diajukan, tanya sahaja, boleh DM any one of us atau boleh DM The Sahabat. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk menjawabnya dengan baik, insyaAllah. Jadi sampai ketemu lagi ke bahagian yang kedua rancangan The Sahabat. Assalamualaikum. Masalah.